Dalam dunia kita yang terus terang kadang-kadang huru-hara dan sentiasa berubah ni, kita perlukan wira yang berbeza. Bukan yang ada kuasa luar biasa, tapi wira yang memimpin sekolah kita masuk ke era digital. Jadi hari ini, kita nak kenal dengan lebih dekat siapa mereka ni, wira-wira pendidikan digital. Cuba anda fikir sekejap soalan ni. Telefon pintar dalam poket kita sekarang ni kan, jauh lebih berkuasa dari komputer yang hantar manusia ke bulan dulu. Tapi, adakah cara kita mendidik anak-anak kita dah betul-betul berubah seiring dengan teknologi? Ini soalan penting yang jadi permulaan kepada semua perbincangan kita. Okey, setiap cerita wira mesti ada cabaran besar kan? Dalam kisah kita ni, cabarannya dikenali sebagai dunia VUCA. Satu nama yang mungkin bunyi pelik, tapi inilah realiti persekitaran baharu yang kita semua sedang hadapi. Jadi, apa benda sebenarnya VUCA ni? Senang cerita macam ni. V untuk volatility atau kemeruapan. Maksudnya, perubahan berlaku dengan sangat-sangat pantas. Macam trend kat media sosial tu lah. Hari ni ada, esok dah hilang. U untuk uncertainty, ketidakpastian. Kita pun tak tahu apa jenis pekerjaan yang akan wujud 10 tahun akan datang. C untuk complexity, kerumitan. Semua benda saling berkait. Isu kecil boleh jadi besar. Dan A untuk ambiguity, kekaburan. Dah tak ada jawapan yang hitam putih. Inilah dunia yang pelajar kita kena hadapi nanti. Jadi, bila berdepan dengan dunia VUCA ni, kaedah tradisional kita, cikgu bercakap kat depan, murid dengar atau chalk and talk, dah tak cukup kuat. Ia macam kita cuba nak stream video 4K guna internet dial-up zaman dulu. Memang tak boleh pergi jauh. Sistem pendidikan kita perlukan satu nafas baharu, satu suntikan tenaga yang segar. Dan di sinilah wira kita muncul. Dia bukan sekadar seorang pentadbir biasa. Dia adalah seorang pemimpin transformasi, seorang pengetua yang celik digital, yang ada wawasan. Merekalah yang jadi pencetus untuk semua perubahan ni. Apa yang buat mereka ni istimewa? Cuba tengok ciri-ciri ni. Mereka bukan setakat luluskan bajet untuk beli komputer. Tak, mereka sendiri guna teknologi itu. Mereka jadi role model. Mereka bukan sekadar suruh cikgu-cikgu guna, tapi mereka sediakan sumber dan latihan. Dan yang paling penting, mereka bina satu aura yang positif. Mereka buat semua orang rasa teruja nak berubah, bukannya rasa terpaksa. Petika ni, wow, ia cakap segalanya. Kuasa seorang pemimpin tu ada pada contoh yang ditunjukkan. Bila pengetua sendiri tunjuk cara, ia jadi pembakar semangat untuk semua guru. Dah bukan lagi macam arahan, tapi lebih kepada inspirasi yang merebak satu sekolah. Okey, setiap wira perlukan alatan yang hebat, betul tak? Iron Man ada suit dia, Thor ada tukul dia. Jadi, apa pula alatan sakti yang ada dalam simpanan wira pendidikan digital kita ni? Jom kita tengok. Ini sebahagian daripadanya. Untuk komunikasi yang pantas dan mesra, ada WhatsApp, ada Google Meet. Untuk pengurusan pembelajaran, platform macam Delima pula jadi pusat sehenti. Semua bahan ada kat situ. Dan untuk bagi pengalaman yang betul-betul, wow, ada teknologi macam AR dan VR. Bayangkan, pelajar boleh masuk ke dalam sel badan manusia atau terbang ke angkasa lepas dari dalam kelas je. Tapi kan, yang paling penting sekali bukan teknologinya, tapi sikap wira tu sendiri. Bagi mereka, masalah macam internet perlahan ke, peralatan tak cukup ke, itu semua bukan pengakhiran, bukan alasan untuk berhenti, tak. Sebaliknya, ia adalah cabaran yang mencetuskan kreativiti. Semangat juang mereka tak pernah luntur. Tapi, seorang wira tak boleh berjuang seorang-seorang kan? Dia perlukan rakan seperjuangan yang sama-sama hebat. Dan dalam misi ni, rakan seperjuangan mereka adalah para guru yang yakin dan diperkasakan dengan teknologi. Jadi apakah kuasa super yang guru-guru ni ada? Ia dipanggil efikasi kendiri. Bunyi macam kompleks sikit tapi maksudnya mudah je. Keyakinan. Keyakinan guru tu pada diri dia sendiri yang dia boleh guna teknologi dengan baik. Pemimpin yang hebat tak bagi arahan je, tapi dia bina keyakinan ni dalam diri setiap guru. Lagi tinggi keyakinan, lagi beranilah guru tu nak cuba benda baru. Dan bila guru dah ada keyakinan tu, inilah bezanya. Tengok ni, sebelah kiri, bilik darjah yang mungkin kita biasa nampak dulu. Agak pasif, sehala, kadang-kadang buat mengantuk sikit. Tapi di sebelah kanan, boom! Bilik darjah jadi hidup, jadi interaktif, dinamik dan mempesonakan. Pelajar bukan lagi sekadar penerima, tapi mereka terlibat, mereka teruja. Jadi, selepas semua cabaran ini dilalui, dengan wira yang memimpin dan rakan seperjuangan yang padu, apa hasil akhirnya? Apa ganjaran di penghujung misi transformasi ni?
Inilah dia ganjarannya. Bukan setakat pandai guna gadget, tapi peningkatan kemenjadian murid secara menyeluruh. Kita lahirkan warga digital yang bertanggungjawab. Kita lahirkan generasi yang inovatif, yang boleh mencipta, bukan setakat guna. Kita sedang membina modal insan yang mampu bersaing di peringkat global. Inilah generasi yang betul-betul bersedia untuk revolusi industri 4.0. Petikan ini merumuskan semuanya. Satu usaha yang dimulakan oleh seorang pemimpin digital di sebuah sekolah akhirnya memberi kesan yang sangat besar. Ia macam kesan domino. Sekolah hebat lahirkan pelajar hebat bina negara yang hebat. Apa yang bermula dalam bilik darjah akhirnya membentuk masa depan negara di pentas dunia. Setiap misi yang hebat sentiasa bermula dengan satu langkah, dengan seorang wira yang berani. Jadi, persoalannya sekarang untuk kita semua. Bagaimana kita tak kira sebagai pemimpin, guru atau ibu bapa, boleh jadi pencetus untuk transformasi ini di tempat kita sendiri. Sesuatu untuk kita fikir-fikirkan.